guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Okay, so kali ni saya mau buat video haul lagi. So video haul kali ni macam biasa, Eco Shop haul. So kali ni lama sikit sebab saya banyak beli barang. Ada satu bakul, berat juga ya guys. Okay, bakul Mr. DIY tapi Eco Shop punya barang. Okay, banyak saya beli barang ni, berat juga. Okay, saya beli barang ni satu item tapi kuantiti banyak macam tu. Okay, so sebab tu banyak lah macam tu. Saya beli banyak barang dekat Eco Shop ni sebab kami ada benda nak buat dekat sekolah Risa. Dah lama lagi dorang sukan. So barang-barang ni adalah barang-barang untuk buat hamper, hamper untuk cabutan bertuah lah. Cabutan bertuah untuk student sama untuk AJK yang bertugas. Okay, so untuk sukan ni adalah dia macam zone KK lah. Semua sekolah-sekolah Sirisa berkumpul and then orang bersukan sekali. So ini adalah hamper dari sekolah dari Risa lah. Okay, sekolah pasti Risa. So barang-barang ni saya beli untuk khas budak sahaja. Barang-barang yang mau kepada stationery. Untuk AJK kami plan bagi barang-barang dapur macam tu lah. So itu untuk parents lah. Okay, so sesuai untuk barang-barang dapur. Untuk budak barang-barang stationery sesuai untuk dorang. So jom kita tengok barang yang saya beli. Tadi saya berhabis dalam 120 lebih lah. Okay, so dalam 120 lebih ni boleh dapat 4 hamper. So jom kita tengok barang apa yang saya beli. Jom. So barang yang first saya beli dekat Eco Shop. Cara, okay, ni adalah apa ni? Gift bag. Yang ni comel tau. Tadi ada 2 ke 3 design lah. So kami pilih gift bag ni. Yang gift bag ni kan sesuai untuk korang bagi macam dog gift budak. In case kalau macam ada yang birthday, korang boleh beli ni lah. Jadikan sebagai dog gift. Okay, korang boleh letak makanan di dalam ni lah. Semua ni dalam satu box tu, dalam satu plastik ni ada 4 pack. So kami plan, kami beli ni satu and then kami akan beli jajan-jajan letak di sini lah. So adalah, bukan semua stationery lah kami bagi. Kami ada beli jajan untuk budak. Ini ziplock, bukan ziplock lah. Dia ada ni tempat yang apa ni, tempat yang kasih lock dia punya plastik ni. And then lebar dia macam ni. So bolehlah korang letak makanan-makanan jajan-jajan yang saiz kecil di sini. So yang ini saya beli untuk ni lah, untuk letak makanan. Okay, nanti saya akan rakam lah untuk time buat hamper nanti. So harga macam biasa RM2.80 ya dekat Sabah. Okay, barang yang seterusnya saya beli, tada, okay, ni adalah puding. So puding ni salah satu barang makanan yang saya akan letak di sini lah. Okay, puding. And then saya beli Delio, biskut Delio. Okay, sama ni. So 2 puding lah tapi berlainan ni design dia. Satu puding yang macam cup, satu puding yang bentuk buah macam ni. Okay, yang ni saya dah try, sedap sangat ya guys. So 3 ni kami akan letak, saya akan letak dekat ni. Jadikan satu dog gift lah macam tu. Okay, so indah lah budak boring kan, semua stationery. So ada juga makanan yang diorang boleh makan. Cara, okay, pemadam. Okay, pemadam yang ni dah comel kan. So dia macam apa, biasa pisau yang dia, tapi dia jenis pemadam. Lepas tu bentuk dark lagi, comel kan. Saya beli 2 pieces yang dark. 2 lagi saya beli warna pink macam ni. Okay, comel kan. Next barang yang saya beli, tada. Okay, ni adalah apa ni, washable color pen. Okay, yang ni color pen, dia bentuk macam ni. Dia bentuk pen dia macam ni Okay, tapi boleh cuci tau, boleh kasih bersih. So sesuai lah untuk budak. Dalam ni ada 8 pieces. So yang ni kena buka tak payahlah, kita mau bagi orang. So saya beli 4. Comel kan. Okay, next barang yang saya beli, cara. Okay, ni comel je guys. Yang ni mau untuk aktiviti dorang lah, DIY. So dorang boleh color ni. Okay, ini contoh gambar yang dia bagi. So dorang kena ikut warna ni lah. And then dia kasih sedia warna-warna air sama brush sekali. So saya beli 4 set juga. Saya cari warna biru tiada, so saya beli semua warna purple. 1, 2, 3, 4. Okay, so saya beli 4. So barang-barang yang saya beli ni semua 4 set.
Guys, barang seterusnya yang saya beli. Tada! Okay, ni adalah pembaris. Yang ni best tau, ada 4 set. And then yang pembaris yang saya beli ni jenis yang keras juga. Jenis yang keras, bukan jenis yang lembut. So, yang ni ada 5 pieces. 1, 2, 3, 4, 5. So, bolehlah untuk stok diorang nanti kan, tahun depan. Cantik kan, comel. Sesuai lah untuk budak. Sebab biasa pembaris ni pun salah satu barang yang selalu hilang di sekolah. Macam risau lah. Okay, so saya beli 4. Tada! Pencil case. Yang ni warna macam more kepada biru. Blue sky lah macam tu. Dia bukan baby blue tau yang ni. So yang bestnya, ni ada stiker sekali, okay. So macam biasa. Ya. Alhamdulillah. So dua ni untuk dua lelaki, boy. So pink untuk perempuan. So untuk hamper ni macam biasalah. Ada 4 hamper. So 2 hamper mau kepada perempuan punya item, warna yang sesuai untuk budak perempuan. Yang 2 lagi untuk budak lelaki. So mungkin cabutan botol ni budak lelaki yang dapat, mana tahu budak perempuan yang dapat. So ikut tema lah kan. Tada! So ini adalah biskut crunchy wafer. Yang ni preserve strawberry tau. Warna pink juga. Yang ni warna biru. Yang ni susu tau, flavor susu. Okay, ini comel ya. Tada! Okay, comel kan. Ni adalah tabung saiz tinggi macam ni. Sebelum ni saya ada beli tabung, tapi yang saiz kecil. Itu pun comel ya guys. So yang ni kali ni saya beli tabung jenis yang saiz macam ni, supaya hamper kita orang nampak besar sikit lah. So yang ni warna biru 2, and then warna pink 2. Comel kan? Comel sangat tabung. So barang-barang yang saya beli ni, tabung ni at least boleh ajar budak menabung. Tada! Okay, ni adalah puzzle. Puzzle ni cantik tau guys. Puzzle ni cantik sangat. Saiz dia macam ni. Okay, saya nak membuka lah sebab dia dah seal dalam ni. So yang ni satu design ni macam ocean punya tema. Satu lagi yang rainbow animals gitu. And then yang ni macam mau kepada binatang-binatang zoo macam tu lah. Yang dekat pulau macam tu kan. So yang ni sama juga ocean tapi lain design. So yang ni pun best juga. Dekat Eco Shop sebelum ni saya dah pernah jumpa puzzle yang macam ni. So saya grab 4 lah. Kira yang ni pun saya memerlukan saiz macam ni untuk buat hamper. Supaya dia jadi best untuk saya punya ni lah. Supaya balance lah saya punya hamper nanti kan. So saya beli 4, comel kan. Yang ini random lah bagi siapa-siapa. Budak perempuan, budak lelaki pun boleh main. So kalau ada hamper dia kena ada ribbon-ribbon tau. So saya beli ribbon ni. Yang ni 2 dalam 1. 2 dalam 1. Okay, so design ni macam ni, warna pink. Warna pink ni saya beli 2. And then 1 warna purple. So ngam lah. Semua hamper ada ribbon. Eco Shop ni last tau. Yang ini adalah wajib kena ada untuk buat hamper sebagai base dia macam tu lah. Yang ni best tau guys. Tadi dekat Eco Shop dia tak ada stok tau. Tak ada stok yang ni. Apa orang panggil? Storage ni kan. So tadi saya nampak rasanya diorang baru stok kot. Lepas tu ni belum tersusun lagi, saya ambil. Terus saya ambil grab warna ni. Sebab kita orang memang mau cari warna putih. Tadi banyak warna-warna pink, warna biru. So macam nak cantik kita punya hamper. Saya beli yang ni lah. Saya ambil ni terus. Nasib juga lah ada boleh scan dia punya harga ni kan. Macam tu. Cuma diorang belum susun je. So yang ni best, cantik kan details dia. Cantik. Lepas tu jenis yang kuat. Dia bukan jenis yang mudah pecah. So yang ni saya kena ada ni untuk best lah. Untuk best hamper. So yang ni saya beli 6. Saya beli 6 sebab hamper semua ada 6. 4 ni untuk stationery. 2 ni yang barang-barang untuk AJK lah. Okay. So banyak kan kali ni punya barang. Okay, yang ni ada barang saya juga. Tapi ini bukan untuk sekolah risalah. Ni barang untuk saya. So macam biasa kalau dekat Eco Shop saya akan beli stok keropok tam-tam. Okay, semua suka. Sebab saya suka, Risa pun suka makan keropok tam-tam ni, sedap. So saya beli 2, satu saya, satu Risa. Cara. Okay, ni adalah stiker. Comel kan stiker dia ni. Ini stiker yang macam ni tau. Nampak tak? Kita sendiri design, susun sendiri.
Okay, so stiker-stiker ni dia bagi macam ni. Sama dia bagi yang best punya tu. So tinggal kita lekat-lekat lah. Yang ni best tau, viral dekat TikTok. Yang ni tema supermarket. Satu. Yang ni bookshop. Dua. Yang ketiga restoran. Ni restoran punya stiker. Sorry. Yang keempat ni fashion store. Okay. So yang last ni Eco Shop punya. Ni pun Eco Shop dia buat stiker dia orang sendiri. Bagus dia macam ni. Dan tengok belakang macam ni. So Eco Shop ni macam best je main. So saya beli 5 stiker untuk stok saya main. So buat video lah. Okay, kalau rajin saya rakam. Kalau enggak lah. Okay guys, so itu je lah video saya kali ni. Kali ni punya Eco Shop panjang sikit video dia sebab banyak barang yang saya beli. So kalau korang berminat barang-barang yang saya beli ni, korang boleh pergi dekat Eco Shop yang berdekatan. Okay, harga untuk di Sabah RM2.80. Kalau di sebenarnya mungkin RM2.60 ataupun RM2.04 kot kan. So thanks for watching guys. Don't forget to subscribe, like and share my video. Bye. Thanks for watching. Please subscribe dan tekan butang loceng untuk video baru.